Usaha pengurangan sisa pepejal giat dilaksanakan, iaitu antara paparan lintas langsung dari Pahang. Langsung ke Kuantan bersama Rozi Hanis Abdul Rahman. Silakan Rozi. Ya, Otto. Sekretariat Pengakap Kelana Negeri Pahang berjaya mengumpul 273,000 tan fabrik dan barangan terpakai untuk mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan. Sejak 2023, laporan sisa itu dihantar setiap tahun kepada Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP untuk tujuan audit. Bendaharinya Nur Azrina Faizan berkata, pelbagai barangan terpakai dikumpul dan dijual menerusi kedai amal dengan harga RM4 hingga RM20. Hasil jualan dipulangkan semula kepada masyarakat dalam bentuk kebajikan. Hasil sumbangan ni kita akan salur semula kepada pembangunan belia, iaitu dalam pengakap ataupun dengan masyarakat, kebajikan dan untuk fasiliti-fasiliti keperluan sekolah-sekolah lah. Jika dia ada mohon dan sebagainya ataupun any bantuan yang dimohon, kita akan tengok balik untuk diproses lah untuk bagi semula kepada masyarakat. Terbaru, pertubuhan ini menyalurkan bantuan membaik pulih rumah wakaf yang musnah akibat kebakaran di Kampung Tengah Kuantan selain menyokong komuniti orang asli di Pahang.